Berkuasanya Allah. Malam ni kita faham berkuasanya Allah. Allah yang mengetahui setiap helai daun yang luruh pada setiap hari, pada jam dan saat keberapa daun itu jatuh ke tanah. Allah itulah yang mendengar rintihan dan permintaan seorang manusia daripada dalam hatinya. Kita minta dengan Allah banyak benda. Allahumma ajirni minan nar. Wahai Allah, selamatkan aku daripada siksaan api neraka. Mulut kita minta, hati kita minta, pasti Allah dengar. Cuma manusia tidak meyakini Allah Jalla Jalaluh. Kenapa para nabi dan para awliya doa mereka begitu tajam? Kerana mereka meyakini Allah Jalla Jalaluh. Kerana mereka tidak pernah berburuk sangka dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengok Nabi pesan, Allah akan berurusan dengan kamu seperti mana sangkaan kamu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kamu menyangka Allah itu baik, baiklah Allah dengan kamu. Kalau kamu sentiasa menyangkakan bahawa Allah itu pemurah dengan kamu, maka pemurahlah Allah dengan kamu.